Okey, kita teruskan lagi aktiviti kita ni. Kita nak cari jala dulu. Okey. Jadi sahabat kata dia ada beli jala, dia tinggal dekat bilik ni, kita ambil lah. Okey, yuk cuba buka pintu dulu. Okey. Apa? Oi, belah sana ke dalam. Okey. Melatah pula yuk. Melatah yuk. Yuk pun boleh melatah. Asal dalam ni. Cuba yuk tengok dalam. Dalam guni juga, asal ada plastik yuk. Tu yuk, dalam plastik yuk. Ya. Okey yuk. Mari sini. Okey, bawa aja yuk. Okey, yuk bawa yang tu. Okey yuk. Yuk pegang kamera ni yuk dulu. Okey, yuk pegang. Okey yuk. Kita nak tengok jala dulu yuk. Mari sini yuk. Kita nak tengok jala dulu, kita nak bersihkan jala ni yuk. Takut ada orang pakai jala ni tak bersih. Jadi dalam dunia yuk ni kita ambil cabaran menjala ikan, betul tak yuk? Ya, betul. Ya yuk, ni jenis apa ni yuk? Binaan jala ni yuk. Pakai apa ni? Dia pakai tali apa ni jenis? Pakai tali nylon. Nylon yuk. Yang nylon, jenis tansi. tali saksi yuk. Tali tansi. Tansi. Jadi jala ni yuk. Berapa kaki? Rasanya yang ni 12 kaki yuk. Lebih kurang 2 inci yuk dia punya saiz mata ni. Jadi ikan yang besar 2 inci kat atas dia akan lekat lah yuk. Betul tak yuk? Ikan yang halus-halus lepas lah. Ikan yang kecil-kecil comel-comel tu dia akan terlepas lah yuk. Jadi salah satu anak-anak ikan. Salah satu saiz jala ni pun memberi peranan kepada tangkap ikan tu. Yang kecil kita lepaskan dia. Jadi kita ni nak menjala ikan air laut ke air sungai ni yuk? Air tawar. Air tawar yuk ni. Jadi spesies ikan tu jenahak ikan merah ada kali yuk. Jenahak merah, kobia. Ada ke yuk? Ada kot. Ada kot. Ikan susu ke? Ikan susu, ikan badang. Kan kita ikan ayam. Kita tengok yuk, betul ke ada tak ikan jenahak dalam sungai air tawar ni? Tapi jenahak air tawar tak ada kan? Jenahak kalau ikutkan tak ada yuk, tapi mana tahu naik jenahak yuk. Memang luar biasa lah kita dunia yuk ni. Memang luar biasa lah, orang kata macam mana dunia yuk ni boleh naik ikan jenahak. Rupanya dia campak jenahak dulu dalam air tu baru dia jala. Mana tahu lah. Dunia yuk ni semua benda dia kata boleh buat. Tak mustahil lah. Tak mustahil. Rupanya dia buat betul. Dia beli ikan jenahak yang dah mati tu, dia campak dalam sungai tu, dia pun jala balik. Lepas tu dia kata dalam sungai tu ada jenahak pula. Ni jala. Boleh. Semua boleh berlaku yuk. Luar kawalan belakangnya. Okey. Hari ni kita tengok jala ni Okey, kita tengok jala dulu. Okey. Tali dia apa semua. Okey yuk. Ni jala dia. Ni kalau tak pergi kerusuh bahagian menjala ni, rasa boleh ke yuk kita ni? Rasanya tak bulat kembang kot. Okey. Hari tu yuk pergi kerusuh 2 hari 2 malam yuk. 2 hari 2 malam? 2 hari 2 malam. Memang. Bayar dia tu kita jangan bagi tahu yuk, sebab kita nak ilmu tu yuk. Asalnya netizen tanya kat mana khusus jala ikan ni. Bahagian nelayan lah yuk. Kat mana-mana pun boleh yuk. Okey. Carilah tok guru yang mana buat bahagian kerusuh menjala. Betul. Tapi hari tu kita belajar yuk menjala yang jenis angkat macam ni yuk. Jenis konsep macam ni. Ada setengah tu gigit yuk. Akan pakai gigi yuk. Kenapa? Yuk pasal tak? Untuk konsep dia, kaedah dia, yang penting campak tu boleh bulat yuk. Betul tak yuk? Yang gigit ni lah. Yang gigit tu sampai tak lagi nak bagi dia bulat. Dia jadi letakkan bahagian jala ni. Jadi kalau kita pergi kerusuh hari tu yuk, 2 hari 2 malam tu, konsep dia macam ni. Letak atas bahu di siku. Okey, pegang di tangan dan satu lagi tangan. Ya yuk. Lepas tu kita ambil lokasi yang kita nak jala tu, kita campak je. Ambil apa force lah. Sekejap lagi yuk tengoklah. Jadi sahabat tengoklah video yang kita campak dalam air lah, kan nak campak atas darat ni yuk. Nak tanya Yop. Yop ni pakai jet cantik ni balik pada meeting mana ni? Lawa menon. Meeting ke mana yuk, nanti lalu yuk. Tadi meeting dengan Megah Holding, tiba-tiba orang kat telefon suruh menjala ikan sebab yang geng-geng Megah Holding tu nak makan ikan katanya yuk. Betul tak? Apa Yop ni sebab boleh jadi sebelum diorang makan ikan ni, nasib baik Yop pergi kerusuh dah. Itu yang Yop boleh bagi tahu ni, cara-cara teknik yang nak berjalan ni Yop.
Yop, butang baju takut kena kan sangkut, tak lepas pula. Tak apa Yop, dengan Yop jatuh dalam sungai Yop. Okey Yop. Okey Yop. Apa-apa dunia Yop. Dunia Yop. Okey, terbaik. Bye.